Assalamualaikum. Jadi untuk pemasangan frame slider Wisdom 250 SI, okay, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bahagian lah. Jadi perkara yang pertama kita perlu tengok dia punya besi yang terlebih ni, okay. Jadi perlu berada di bahagian belah dalam lah. Yang tak ada besi ni terkeluar ni adalah pada bahagian depan. Jadi ni motor kita, tayar menghadap ke depan. Jadi yang ni kita akan letak kat sini. Jadi ni nanti kita buka, masukkan yang tube besi ni, letak di antara tengah-tengah ni. Kemudian baru kita masukkan dia punya bolt dan nut lah. Okay, ni ada washer sekali, pastikan kita letak washer lah. Okay, yang sebelah ujung ni kita masukkan bolt yang satu lagi lah, letak kat sini. Dan kita nak letak kat mana? Okay, dalam perasan dekat kita punya motor Wisdom ni ada tempat kosong ni. Okay, ruang kosong ni, jadi kita akan masuk kat sini lah. Okay, cara masuk dia contohnya yang ni. Okay, yang ni berada di belah belakang. Okay, jadi yang ni akan berada di sebelah kanan motor, yang ni berada di sebelah kiri motor. Yang ni saya ambil yang sebelah kiri. Okay, tengok yang ni terkeluar ni berada di belah belakang. Okay, jadi tu kita punya lubang yang kita nak masukkan. Okay, dan tu, dan kita masukkanlah bolt tadi. Kemudian kita ketatkan dia dengan nut. Okay. Dan di bahagian depan ni kita masukkan pula tiup besi dan bolt tadi lah. Okay, terima kasih.